hak perumoh kita nyo yang harus tak penuhi le kita nyo. Yang pertama kita nyo berbuat baik kepada perumoh kita nyo. Baik pada pakaian ji menancit makanan. Lah belau pakaian yang ke perumoh. Baik tak pumada talang penuwo jamun ni 8 tentera ni. Pandai anu inang ilham yang lewatnya dia pakai hijab hijab yang lagi tak nyo hijab sungkit kah dia pakai le no. Dia pakai le no. Padahal lebih kan ni pakai yang kah. Dia juga. Tapi mio luar lagi kita juga pakai. Nyonya itu juga. Nyan lagi kita nyo sempit-sempitan. Nanti bijar le. Rumah baby raya. Rumah baby raya. Coba baje rumah ka hanse bijar. Nyampi hari fikir. Nyan irau agam. Gebiar, geblau malah. Gecop pakaian yang hana sesuai dengan standar syar'i, pakaian yang ketat ke perumoh ke nyan hana tamang ceruba. Oh tungku haji kan nambah peran masjid 3 bulan haji kan nak 3 bulan menteri bebok lebih banyak nah hana tamang ceruba nyan dayus benar. Innaki haramun lidayus. Tulis bab pintu syurga, engkau hai syurga diharamkan bagi dayus. Dayus tau kepala keluarga, suami, pemimpin, orang-orang yang punya tanggung jawab, yang membiarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya berbuat maksiat. Yang dayus. Ini dengku. Kita orang ceramah ke gop, kita kuisi, kita nyo tuha peget, dia hana ada tuha dia tuha, perumoh kita nyo baca ketat itu, anak darah kita nyo baca ketat itu, ni hana pegah kayan poh tengah peget katro ulang masjid yang itikaf, bergeeh je dalam masjid. Ya, nian beningan. Hai ilung bina negara alung ni ingat ciliron sa. Ada nak rente ke? Ni ingat. Anak darah api kemen taubun. Ni payang umur dah kita kontrol. Hana rente umur dia ke? Ni tu anu tu yang ni begah. Baik menan kasut pakaian hai yahkah cukup tajam nari keun ke mau jamun. Anu ingat laju.